Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jamil Zulkifli. Hari ini kita bersama lagi di dalam podcast Garasi. So, hari ini kita akan menyelami perjalanan seorang wanita yang pernah berada di titik paling rendah dalam hidup dia. Kejatuhan yang bukan saja menguji emosi, malah keyakinan diri, masa depan dan harapan. Untuk episod kali ini, kita bukan nak menyalahkan orang lelaki ataupun orang perempuan. Sebaliknya, ia tentang kekuatan manusia yang bangkit selepas diuji. So, kepada anda penonton semua yang sekarang ini berada di dalam fasa down, fasa tak tahu nak buat apa, confused dengan hidup sendiri, so stay tune, tengok sampai habis macam TikTok lah. Dan kita kenalkan tetamu kita hari ini, Atika Pandawa. Right. So, Atika Pandawa, boleh kenalkan diri sikit? Boleh. First kali kita nak cakap thank you dekat Garasi sebab invite. Saya pun tak rasalah saya boleh bagi inspirasi ke tak, tapi hopefully podcast kali ni boleh bagi something dekat perempuan luar sana. Okay, first of all let me introduce myself. Nama saya Atika Pandawa. Saya seorang peniaga kecil-kecilan dan juga saya buat bisnes sendirilah, most of business sendiri dan handling most of influencer juga. So kalau nak dikategorikan siapa saya, sebenarnya I'm nobody. Just seorang wanita yang sentiasa sendiri, yang kira macam berusaha untuk hidup yang lebih selesa tanpa sokongan siapa-siapa. Nak tahu lebih details tu kejap lagi. Okey Kak, untuk hari ini kita sedang nak bawa topik berkenaan dengan jatuh bangunnya seorang perempuan tanpa seorang lelaki. So Kak, apa pandangan Ika berkenaan dengan lelaki sebenarnya? Ya, Mim, kalau orang panggil Ika tu masuk kawan lama tu. Okay. Okay, so most of the social media people know me as a AP lah. Okay kan, sebab Atika Pandawa, so AP. So sebab dia one of, yelah, kita kawan lama kan. So dia panggil Ika, so yang terkejut pula panggil Ika kan. Okay, so tadi apa soalan dia, macam mana? So apa pandangan Ika berkenaan dengan lelaki? Berkenaan dengan lelaki. Lelaki ni dia boleh jadi satu sosok support system yang bagus kalau dia adalah the right person untuk perempuan tu. Tapi dia juga boleh jadi salah satu sosok pemusnah kalau dia bukan yang tepat untuk perempuan tu. Okey, dalam sepanjang kehidupan Kak, pernah tak rasa sampai satu tahap rasa hidup ni dah tak mungkin boleh diteruskan tanpa seorang yang bernama lelaki? Untuk seseorang lah macam saya yang pernah gagal dalam perkahwinan, mestilah daripada ada pasangan terus tak ada pasangan, dia akan ada rasa lain dia sikit. Okay, in fact dulu waktu gagal dalam perkahwinan tu, ada je time yang macam sampai depressed, sampai rasa macam nothing lah, balik rumah rasa kosong, and adalah rasa depressed dia, rasa sedih, rasa tak boleh nak carry benda tu. Tapi kita kena cepat bangkit sebab dia macam ni, kalaulah aku ni lahir dalam family yang kaya raya, mungkin aku boleh down dalam masa yang lama. Tapi sebabkan aku ni lahir dalam keluarga yang biasa-biasa, so dia jadinya macam kau tak boleh down lama. So pernahlah rasa macam hidup ni kosong, nothing, dah tak ada orang sayang, dah tak ada ni, dah tak ada tu. Tapi bila fikir balik, hidup ni lagi panjang dan aku tak nak jadi perempuan yang merasakan kegagalan perkahwinan tu adalah pemusnah kehidupan. Aku nak biar jadikan kegagalan perkahwinan tu adalah pembangkit semangat untuk jadi lebih maju. So apa stepping stone sebenarnya lepas kegagalan dalam rumah tangga? Apa stepping stone yang membuatkan grow sampai hari ni? Anak-anak jugalah. Okay. Even though tak jaga anak-anak, tapi disebabkan anak-anak tu dia kena dapat contoh yang baik juga kan daripada parents. Lepas tu daripada segi macam dia macam ni, kita jadi mak bapak ni, at the end of the day, walaupun kau tak jaga anak sekalipun, kau kena jadi seorang yang anak kau patut bangga.
Faham. Sebab sorry to say lah, ada certain wanita kat luar sana after divorce dia rosakkan hidup dia. Faham ada? Ada. Contoh? I think most of lah. Mungkin lebih sosial ataupun mungkin menjalani hidup yang kurang sihat. Tapi for me kalau aku tu aku macam aku engkau tak apa ke? Okay kan? Tapi macam aku tu lagi prefer tunjukkan kebaikan kepada anak-anak. You know, sometimes maybe kita bukanlah ibu yang bagus, tapi at least kita tak nak ada benda yang buatkan anak kita tu rasa tak bangga ada kita sebagai mak. Sebab dia satulah, maybe tak boleh support daripada segi masa, but I always support daripada segi financial. Okay. So hari ni anak puan tak makan Maggi lah? Tak pernah makan Maggi selama makan ramen. Soalan-soalan panas tu belum sampai lagi. Tuan bayang, bagi tahu dah masuk, terkejut. Okay. Dia makan ramen. Alright. Bila rasa yang sebenarnya aku tak perlukan lelaki pun dalam hidup ni untuk bangkit, sebab aku rasa aku boleh buat sendiri. Bila rasa detik tu datang? Bila rasa betapa susahnya nak melalui hidup dengan nak bayar komitmen tapi tak ada siapa tolong, and some more bila berkenalan lah dengan mana-mana lelaki pun, at the end of the day engkau tolong diri kau. So I think masa tu baru macam kita tersedar macam sebenarnya kita memang tak boleh hoping to anyone. Kita kena harapkan diri sendiri dan bersandar pada Tuhan lah. Senang cerita macam tu. Sebab you trust one thing, kalau kau rajin usaha, you can success. You really can success. Cuma dia punya key is very easy. Rajin dan you yakin diri. And jangan pernah takut apa orang cakap, as long that you do the right things lah. Sebab ramai orang perempuan sekarang dia mengharapkan validation daripada luar, kebergantungan kepada orang lelaki dan sebagainya. So tapi bila dia tak dapat the right person, akhirnya dia akan merosakkan diri sendiri. Betul. Okay. So apa pandangan Ika tentang perempuan-perempuan ataupun yang di luar sana, terutamanya single mom yang tak ada support system dan sebagainya, macam mana diorang kena bangkit dalam hidup dia? Okey lah, ni be honest lah. Sebab kita rasa bila kita jujur, kita punya cerita tu dia jadi lagi best kan? Okay. As a single mom, you akan melalui fasa yang you sunyi. Ini benda fakta ya. Okay, ini benda fakta. You akan melalui fasa yang you sunyi. And sometimes bila you sunyi, you memerlukan lelaki untuk dibelai dan membelai. Okay. Tapi kebanyakannya kita akan jumpa orang yang salah, ataupun mungkin orang yang belum tepat untuk kita. That's one thing. Okay. So aku dah lupa dah. Back to soalan awal. Macam mana diorang nak bangkit daripada diorang nak bangkit. So bila dah melalui, nanti korang potong-potong kan? So bila dah melalui fasa yang berkenalan kan, with all those guy, kan? So dia macam ni tau. Makin banyak lelaki yang tak guna kau jumpa, itu sebenarnya makin improve yourself to be a better person. Right. Faham tak? Daripada situlah kita bangkit sebenarnya. Sebabnya kita akan rasa macam yang ni tak guna, yang tu tak guna, yang ni tak guna, yang tu tak guna. Itu the key point yang boleh bangkit. Dan sampai satu tahap aku rasa macam tak apalah, aku can survive lah, tak ada lelaki pun. Okay Puan, setiap lelaki yang salah Puan jumpa tu, Puan setuju atau tak kalau saya katakan setiap individu tu kita dapat belajar sesuatu daripada dia yang positif? Ya, betul. Setuju. Okay. Dan yang kedua saya nak tanya, tadi Puan kata jumpa lelaki je akhirnya kau tolong diri kau, dan kalau kunci kepada kejayaan rajin. Right person tu rajin lah, salah satu di antara ciri dia. Okay. Maksudnya kalau lelaki yang right person tu di antara calon suami lah yang boleh diguna pakai untuk buat calon suami. Dia tak kaya tak apa, janji rajin. Okey. Pada pandangan saya tuan host ni juga rajin. Kenapa dia tak berjodoh? Okey, teruskan. Kenapa soalan tu tak berjodoh ke? Itu luar konsep. Aku bukan tetamu. Okey. So, selalu tadi cakap berkenaan dengan jumpa lelaki yang salah. Itu tak betul, ini tak betul. So lelaki yang betul ni apa? Okey, dia macam pandangan Nika sendiri, lelaki yang betul ni apa? Pandangan saya pandangan I lagi prefer I. Macam go gitu. Macam pandangan I dia macam ni tau. Dia lebih kepada macam ni. Okey, kita ni
Okay, macam tadi kan ada yang host gaib tadi tanya kan, host gaib tadi tanya kan, dia cakap macam setiap perkenalan kita dengan seseorang, setiap perkenalan kita dengan seseorang, dia akan membawakan kita satu pengajaran. Tak ada hubungan even berkahwin ataupun bercinta yang membawa 100% pada penyesalan. Dia mesti akan ada pengajaran yang kita boleh ambil untuk tambah baik. So lelaki yang betul adalah bergantung kepada taste perempuan tu. Contoh kalau you tanya taste I nak lelaki tu tak kaya tak apa, janji dia rajin kerja, dia tahu tanggungjawab, and dia terima I seadanya. That's the main thing lah. Sebab yelah I ibu tunggal, ada anak, so dia nak kahwin dengan I, mesti nak kena kahwin dengan anak I, nak kena kahwin dengan family I. Betul tak? So dia kena accept semua yang ada relate dengan I. So kalau nak kata lelaki yang betul, for me it's very easy. You don't need to be kaya raya, tak payah. Sebab I can find my own money. Tapi at least kau memberi aku ketenangan, memahami, menerima seadanya semuanya, dan it's done. Okay, sebelum sampai ke tahap ini, sebelum sampai ke tahap ini, apa yang mengubah cara fikir Ika daripada aku perlukan seorang untuk bahagia kepada aku boleh berdiri sendiri? Macam berdiri sendiri, bahagia sendiri ya. Lepas melalui fasa bangkit, kira macam naik turun bisnes, gagal percintaan, lepas tu semua benda-benda yang teruk lah. So masa kita betul. So benda-benda yang teruk lah, senang cerita kan, bila kita melalui fasa yang teruk dalam kehidupan kita, itu yang membuatkan kita lagi nak sukses, nak berjaya, dan kita akan lebih rasa yakin diri, dan kita akan rasa satu, dia akan automatik terdetik tau dalam diri kita ni. Bila kita terlalu benda-benda pahit, dia akan buatkan kita satu strong lah. Dia akan buatkan kita kuat, dan dia akan buatkan kita lebih berhati-hati dengan keadaan sekeliling, dan dia buatkan kita lebih sayang diri kita. Sometimes ni perempuan ni bila dia sayang seseorang, dia all out. Tahu? So bila dia dah all out, and benda tu tak turns untuk jadi apa yang dia suka, itu yang menyebabkan kekecewaan. And kat situlah I belajar sebenarnya kita betul-betul tak boleh expect too much pada orang lain. Faham tak? You betul-betul kena yakin dekat diri you dan bergantung kat diri you supaya anything happen, you survive. Dia samalah macam ni, bila kita hidup atas muka bumi ni, end up kita mati kan, kita dikapankan sendiri. Yang bawa kita amal je. So benda tu yang kita kena faham, konsep dia, the end of the day is only you and yourself. So it's good to have pasangan. Sebab I tak nak lari macam I tak perlukan lelaki, no. I still need them one fine day nanti, bukan sekarang. Sebab sekarang dengan I punya masa pun ke laut kan, untuk ada lelaki, kesian lelaki akulah. So I think it's not the right time. Tapi it's the right time will come bila masa tu betul-betul sesuai, supaya I tak gagal lagi lah. Berapa lama dah bujang? Lama dah bujang. Lama dah bujang. Dalam proses yang bujang, ada kenal dengan orang yang salah? Mestilah ada. Tapi macam saya cakap lah, dalam banyak orang salah tu ada orang yang betul, tapi mungkin belum time berjodoh. So apa pengalaman kenal dengan orang salah? Kenal orang salah ni sometimes adalah situasi yang kita dah kawan, tiba-tiba rupanya boyfriend orang. Pernah kenal dengan lelaki orang? Pernah. Pernah macam dah kawan, tak tahu tiba-tiba lelaki orang rupanya. So macam ada encounter benda tu? Cut off lah. Ya, cut off. Why? Macam mana tahu tu suami orang? Kita detektif Conan kan. Kadang-kadang kita ni pandai psycho. Bila kita saya psycho sendiri buka cerita lah. Pernah tanya dia kenapa dia lindung tipu lah. Kita kata tipu. Bahayanya. Dia sometimes kita kan tak tahu apa yang the real thing yang terjadi dalam rumah tangga. Tapi nak kata diorang ni menceritakan buruk isteri masing-masing, tak ada pun. Tapi dia lebih kepada macam mungkin tak cukup lah kot. Tapi tak cukup tu in terms of apa, mungkin tak tahulah layanan ke apa, tak pastilah. Tapi macam saya cakap sekarang ni, it's very hard untuk find lelaki yang betul-betul setia lah. Senang cerita macam tu. Tapi again, macam kita pun perempuan kan, kadang-kadang kita berkenalan dengan tak sengaja, tahu-tahu tiba-tiba, yelah tak semua orang show the status. Sometimes nampak macam bujang, rupanya bila go deep, rupanya someone else punya. So tersuka tanpa sengaja lah? Nak kata selalunya tersuka tanpa sengaja, tapi cepat-cepat elak. Maksudnya cepat-cepat selalunya kantoi awal lah, senang cerita. Sebabnya senang kantoi lah, sebab kita pandai kan. Susah lah nak jantan sundali, susah lah. Susah nak enter sebab I garang kot. Macam I sangat straight. Lepas tu I punya pattern macam kalau aku tak nak lah.
Okay. Kalau aku nak lah. Dah hujung rahsia. Siap. Cerita tu jangan cerita. Okay. Tapi kena ingat tau. That's the only guy that I really fall for tau. Kena ingat tu. Okay, rasa? Okay. Sebenarnya apa yang orang perempuan tu perlu untuk dia bangkit sebenarnya? Semangat, dan juga dia punya semangat tu penting. Lepas tu dia punya big why. Big why ni boleh jadi anak-anak, mak bapak. Ya, sometimes orang bercerai tak ada anak. So dia punya big why mungkin parents dia. Okay, katalah dia tak ada parents. Big why dia mungkin kehidupan dia sendiri. Macam mana aku nak upgrade diri aku. Sebab jadi perempuan ni, you automatically mahal kalau you tahu upgrade yourself. Itu first tau. Sebab bila jadi perempuan, orang hanya akan adore you bila orang tengok, kau ni boleh survive padahal kau tak ada laki, kau tak ada apa, and kau still ada hidup yang baik. Dia macam ni lah Mim. Dia terus terang lah, I melalui fasa yang susah banyak. I pernah tak ada income setahun dua yang pakai saving je. Pernah tau. Tapi I survive dan tak ada menyusahkan siapa-siapa because of I sangat gigih. I tak tidur, macam bekerja all out kan. Sebab macam mana, tapi kita tak tunjuk sangat-sangat dekat public. Macam kita tak share kita punya kesusahan tu. Sebab satu, I trust social media. I just nak tunjuk benda yang positif je. Yang aku nangis tepi bucu kata, semua aku tutup. Padahal I did have anxiety, I did have depression. Why? Macam mana benda tu boleh datang? Benda tu memang datang sebab tu cakap, kalau kita rasa kita kuat sebenarnya, it's only in front of a camera maybe. Tapi perempuan ni, dia punya fitrah adalah lembut. Faham tak? Sekeras-keras mana dia, seindependen mana dia, dia masih orang yang perlukan perhatian. Sebab tu perempuan sebenarnya dia memang seek for attention lah, senang cerita. Dia memang perlukan perhatian. Tapi sometimes tak dapat benda tu. Mungkin Allah tak izin lagi. So perhatiannya macam mana dia nak selalu orang perempuan? Sebab tu lah I cakap perhatian maybe sometimes support daripada family ke, dan sewaktu dengannya. Untuk I yang macam pattern memang low ranger ni, dia lebih kepada macam aku pun perlukan perhatian, tapi back to bila kenangkan balik, tapi aku pun memang suka buat hal sendiri. So menyayangi diri sendiri je lah. Okey Puan, saya nak ambil ikut perempuan perlukan perhatian. Seperti contoh, kalau pasangan yang dah berkahwin, katakanlah si perempuan tu dia dapat suami yang mungkin kurang bercakap atau tak pandai bercakap. Avoidant lah. Nonchalant lah. Tetapi perempuan bila dia balik ke rumah, mungkin suami dia tak pandai bercakap, tapi suami dia tahu, suami dia akan duduk sebelah usap kepala apa. Kalau Puan sendiri menerima tak lelaki yang macam tu? Mungkin dia kurang bercakap, tapi love language dia macam tu lah maksudnya. Yes. Okay, sebab dia macam ni, bila kita berpasangan kan ada manusia ni kan berbeza-beza jenisnya. So ada pattern yang lelaki ni dia tak tahu tau nak express dengan kata-kata. Dia cuma tahu nak tunjuk dengan perbuatan. Kadang-kadang physical touch ke, atau dengan cara yang macam dia tak tahu nak heal perempuan tu macam mana. Tapi bila dia usap tu, actually dia dah bagi satu energy tau. Macam yang dalam TikTok tu selalu 1% tiba-tiba jadi 100%. Benda tu is kind of small things, tapi small thing yang bagi impact pada seorang wanita. Okay, faham. Alright. Tanpa seorang lelaki yang bergelar suami ataupun boyfriend dan what so call apa benda lah. Okay. Apa benda yang paling teruk kalau lalu masa dalam membina diri kau? Paling teruk sekali yang rasa aku takkan lupa dah momen ni. Lelaki ke daripada No, I mean diri kau sendiri. Diri sendirilah kan. Without any apa lelaki any dalam hidup. Any support from anyone lah. Yeah, ketika mana masa jatuh bisnes, jatuh gila babi, kena kacau kiri kanan, lepas tu there's no one with me, aku nangis je seminggu Nangis Tapi betul. Masa tu macam down gila. Pasal masa tu I realise lah, orang yang selama ni I jaga, orang yang selama ni baik dengan I, yang I baik dengan diorang, tak ada pun. Daripada situ sebenarnya Mim adalah titik permulaan juga yang buatkan I rasa macam okay, aku betul-betul tak boleh harapkan manusia. Faham tak? We need someone, we need manusia, sesama manusia yang macam menghargai kita juga. So dia lepas daripada jadinya perkara tersebut lah, maksudnya titik terendah tu, I cuma hargai orang yang ada dengan I waktu titik terendah tu je. Even until now. Untuk orang baru come in ataupun untuk orang-orang lama yang
membuang I dulu-dulu apa semua tu, I dah tak ada laluan dah untuk diorang. I lebih kepada fokus pada orang yang betul-betul ada ketika susah. Sebab memang betul waktu kita senang, keliling memang ramai. Waktu kita susah, itulah orang yang sebenarnya the true friends yang sebenarnya kita kena jaga sampai mati. Alright. So sepanjang dah sekarang ni kan, pencapaian paling terbaik yang rasa aku bangga jadi diri aku as a perempuan without support system daripada seorang lelaki. I managed to have a very good life without anyone help. So I berjaya hidup dengan baik tanpa membebankan siapa-siapa. Sebab dalam kehidupan kita ni, benda yang kita sangat tak nak adalah bebankan orang lain. Faham tak? So bila kita tanpa support daripada anyone else, kita boleh survive, kita boleh ada hidup yang baik, itu dah satu pencapaian yang bagus. Sebab semua orang sebenarnya kalau tanya, oh aku nak kaya raya lah, aku nak hidup gila babi, terkeluar babi pula. Nanti tengok lah kan, aku nak kehidupan yang sangat mewah apa semua kan. Everyone nak ada that kind of dream. Tapi bila dah faktor usia makin lama makin meningkat, sebenarnya what you need adalah ketenangan dan kebahagiaan. That's the first thing and main thing yang I rasa sebenarnya I patut sedar lah. Sebab at the end of the day, yang kita look adalah ketenangan dan kebahagiaan. Macam tu kita cari pasangan, kita nak pasangan yang menenangkan, bukan yang memenatkan lah. Bukan yang memenatkan, bukan yang memeningkan, bukan yang macam payah-payah lah senang kata. Dia akan menyusahkan hidup kita. So kita nak yang menenangkan. Sebab tu kita cakap, tak kaya tak apa. Memanglah ada setengah quote cakap apa, it's better cry inside the Lamborghini daripada inside bus. Dia terpulang pada individu tersebut. Sebagai wanita, you berhak memilih. You berhak memilih lah, senang cerita. Maksudnya tak handsome tak apa, janji kaya lah. Dia macam ni, tak handsome tak apa. Yes, itu untuk orang yang looking for kaya lah. Kalau I penting lah rupa tu kena ada sikit. Okay. So, macam mana membina kestabilan emosi dan juga kewangan tanpa bergantung kepada sesiapa? Sebab yalah, macam kita tahu kan, orang perempuan ni dia perlukan apa? Belayan, dia perlukan perhatian. So kestabilan emosi tu macam mana jaga? Ya, penting. Kestabilan emosi tu sangat penting. Yalah, how? Okay, first, dia punya tips senang je. First, kena practice dalam diri. Let people talk and let people judge whatever they want to judge. Sebab sometimes kita tak buat salah pun orang cakap kita salah, so diorang akan judge. So kita kena naturalkan dulu diri kita. So maksudnya kita jangan care apa yang orang cakap, selagi mana kita buat benda betul. So masuk kaki keluar tinggal kanan. Sometimes okay lah, untuk macam I yang main social media people lah kita panggil, sometimes ada isu semasa yang jadi, jangan baca komen. That's the first lah. Sebab membaca komen tu dia akan merosakkan minda dan mental. So jangan baca komen. Memang kita tak baca komen pun. And sometimes I delete apps sekejap. Bukan account kita delete apps tu sekejap sampai macam keadaan dah ready baru kita upload balik. That's the tips. Sebab kalau orang cakap tak kuat mental, jangan main social media, I have to. Sebabnya dunia perniagaan I bergantung pada social media. As long as I'm not being fake on social media, it's enough. So I dah buat benda betul. Sometimes netizen kan ada benda tak kena, mestilah judge. Kita pun tak boleh halang, sebab dengan netizen jugalah kita cari pendapatan. So tak menyalahkan. Cuba menstabilkan emosi tu adalah lebih kepada whatever that make you feel negative ataupun buat kau down, kau tolak cepat-cepat. Tolak cepat-cepat. Ini macam ni lah untuk bercakap macam ni macam tak sesuai, sebab aku kan tak berapa nak Islamik sangat kan. Tapi satu je, when you feel like down, kau back to Allah. Maksudnya kau pergi balik dekat jalan yang betul, platform yang betul, which is doa, and kau cuba untuk minta petunjuk. Sebab sometimes at the end of the day, itu je dia real way ataupun cara yang betul-betul yang boleh bagi ketenangan. Okay Mi, saya masuk sikit. Okay, boleh. Tadi sebenarnya first awak tanya tu, sebelum dia jawab saya nak cross dulu. Saya nak tanya, mesti dia ada melalui fasa. Dalam Quran ada sebut tau, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah illa 'alal khashin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Taala dengan cara macam mana? Dengan cara sabar dan juga solat. Dan sesungguhnya sabar dan solat tu sangat berat. So dia dah menjawab lah tadi yang dia kata apa? Baliklah pada dia. Bukan Islamik sangat. Di sudut praktikalnya puan melalui fasa tu Okay,
Boleh share sikit tak? Aku cik tau, dia panggil aku. Okay. Dia cik. Okay Kak, boleh share sikit? Okay. Boleh share sikit Kak? Apa rutin ataupun disiplin yang paling banyak membantu perubahan Dari segi mental? perubahan diri tu sendiri? Maksudnya apa yang membuatkan ada encouragement untuk aku kena grow, apa disiplin? Faham. Faham. First, kita kena jaga diri kita. Kena sentiasa cantik, kena sentiasa jaga diri. Walau busy macam mana pun, kita kena sentiasa fizikal kita ataupun kita punya penampilan kita. Sebab tu kalau knowing me, aku jarang selekeh lah. Sentiasa kena jaga benda tu. And keep on jaga berat badan. So kena pergi gym, kena running, kena buat semua aktiviti sihat. Sebab dia macam ni, perempuan ni sebenarnya kalau dia jaga luaran dia, automatik dalaman dia pun cantik, insyaAllah. So cik rasa cik cantik? Tak, saya tak rasa saya cantik. Saya rasa saya okey lah, comel. Okay, teruskan. Kau rasa kau cantik ke? Tak, aku rasa aku ada penampilan yang kemas. Okay. Ya, yang cukup untuk meyakinkan diri sendiri untuk tampil berjumpa dengan orang. Gitu. Cantik datang dari dalam. Ya. Okay Kak, apa definisi kau, pandangan kau tentang wanita kuat hari ni? Perlu macam mana wanita kuat tu? Wanita kuat hari ini adalah wanita yang dia sangat faham dengan apa yang dia nak dan dia berusaha ke arah tu. Itu je key dia. Sebab perempuan, wanita, dia ada banyak jenis tau. Sometimes bukan nak cakap semua wanita tu dia ada kelebihan dia. Macam tu kat suri rumah. Contohkan wanita berkerjaya, wanita suri rumah. Dua-dua power. Pada aku, pada I lah. Pada I, perempuan yang suri rumah, dia lagi power daripada perempuan yang berkerjaya. Why? Sebab dia working 24 hours. And also nak urus anak, nak urus ni, nak urus tu, nak urus ni. Benda tu sangat berat. In fact, kalau tanya I pun tak mampu kot. I'm very good finding money, tapi mungkin tak sebagus suri rumah lain. Sebab itulah kalau orang macam DM I tanya kan, rasa rendah diri lah sebab suri rumah je. I selalu cakap kat diorang, jangan, because of you. Kalau I ni diberi peluang lah semula, I memang jadi suri rumah. Faham tak? I nak jadi suri rumah, I nak buat benda tu, which is yang I tak buat sampai sekarang. And rasanya mungkin kat dunia ni Allah tu menciptakan I untuk bekerja dan berjaya dalam dunia kerjaya tu. So tadi kata diberi peluang semula. Maksudnya sebelum ni pernah berkahwin lah? Kan pernah berkahwin, dah cakap tadi kan. Puan lah. Puan, tapi sekarang dah cik. Patutnya cik puan. Okay, apa pandangan ataupun nasihat kau tentang orang perempuan yang selalu cakap tak boleh lah tak ada lelaki? Silap tu dek. Silap tu dek. Silap kakak. Dia macam ni tau. Okay. Ada pasangan lelaki ataupun ada pasangan lelaki yang betul-betul buat kita selesa, itu adalah bonus. Tapi kalau ada end up buat kita rasa lagi sedih, buat kita rasa lagi macam tak guna dengan kehidupan kita, is better jangan ada. Faham tak? So jadi wanita, jangan sesekali fikir aku ni tak ada pasangan, hidup aku ni sendu lah, bosan. Tak. Terlalu banyak cara yang you can happy yourself. Pergi cari duit, dapat duit pergi enjoy, which is pergilah holiday, travel, apa semua. Buat whatever can make you happy. Sebab percayalah, bila you boleh buat apa benda yang buatkan you happy, sebenarnya tak ada pasangan pun you akan happy. Faham tak? So tapi kita tetap tak boleh riak ataupun kita tetap tak boleh cakap I no need man, aku tak perlukan lelaki. No. Sebab aku tak nak pun kata-kata tu memakan diri aku, tiba-tiba nanti aku nak kahwin pula kan. Perempuan ni itu bukan cakap tak perlukan lelaki ke? So jangan so kita perlukan at the right time. Pernah tak rasa nak kembali kepada hubungan yang menyakitkan hanya kerana takut kesunyian? Okey. Tak. Dia lebih kepada kalau tanya I nak kembali pada hubungan yang lama hanya takut kepada kesunyian tu, tak ada. Tapi mungkin nak balik pada hubungan yang lama atas sebab memang rasa cinta tu dan sayang tu lah. So rindu boleh kembali, jangan lah. Rindu boleh kembali, kalau ada peluang kembali, why not? Bodoh. Okay.
Susah lah borak dengan kau ni. Tak, bukan susah borak dengan kau ni. Aku dah tahu lah jawapan kau apa. So kita Alright. kena pandai. Okay Kak, perempuan sekarang ni dia ada yang dalam halalkan aku, kita cerita berkenaan dengan permainan manipulasi laki-laki yang tak guna ni lah. Kan? So ada orang perempuan yang sanggup walaupun dah dipukul, dah dibodohkan, dah dimanipulasi dan sebagainya, tapi masih tetap dengan pasangan itu. Apa reaction kau? Sebelum dia jawab, live kita disaksikan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Astaghfirullahalazim. Oh, korang live ke kat sini? Astaghfirullahalazim. Tak apa, okey. Macam mana Kak? Alhamdulillahilazim. Macam mana Kak? Apabila walaupun Dia macam ni tau. Kau kena tahu satu benda. Okay. Bila berpasangan, hanya pasangan tu je yang benar-benar lalu apa yang dia lalu. Okay. Akan ada beberapa kemungkinan. Okay. Mungkin dalam hubungan tu, ialah yang dipaparkan atau yang dirasakan. Contohlah kalau perempuan tu sendiri rasa dia di abuse lah, senang cerita. Dia di abuse dan lelaki tu pula memang tak ada quality untuk dijadikan pasangan, tapi perempuan tu masih stay. Yang itu aku sendiri pun tak tahu nak concludekan dia as apa. Tapi ada setengah situasi, maybe ada sebab kenapa hubungan tu jadi ke arah tu. Mungkin ada salah perempuan tu juga. Sebab dalam dia macam ni lah, dalam perhubungan, dalam perhubungan kita tak boleh hanya menyalahkan satu pihak. Okay? Kita kena sentiasa ada rasa yang both ada salah. So tak perlu dia macam ni lah. Senang cerita macam ni, aku tak suka gila orang yang asyik rasa diri dia pemangsa. Sebab dalam relationship Waimah sekalipun dia akan ada salah di antara dua-dua. Dia kira ada bangsa dan pemangsa lah. Ya. Tak, kadang-kadang ada salah lah dua-dua. Mesti dia ni pun ada salah, dia ni pun ada salah. How they counter back je. So just stay positif, baiki diri lah. Yes, positif baiki diri. And if we really love that person, walaupun perangai dia sebegitu, mungkin boleh bagi chance atau ruang untuk perbaiki and cuba untuk memahami. Sometimes kita ni manusia, bila kita tak betul-betul faham, memang kita tak boleh nak go on. Tapi kalau kita betul-betul faham, kita boleh ubah keadaan tu jadi yang macam kita nak. Okay. Apa harga paling mahal yang kau kena bayar untuk menjadi kuat macam hari ni? Harga paling mahal Nak price ke? Bukanlah price. Maksudnya apa yang kau rasa sebab benda ni lah aku ada kat sini? Segala benda yang menyakitkan, tak kisahlah dari segi perhubungan ataupun perniagaan. Segala benda yang menyakitkan ni adalah benda yang sakit lah. Tak tahu nak cakap. Kadang-kadang kita sakit tu kan, kau sampai tak tahu nak bagi tahu tu macam mana. Tapi dia menyakitkan sampai yang boleh macam sampai rasa macam tak guna dah nak hidup ni. Tapi sebab tu cakap, tapi sebab benda tu juga akan merosakkan mental health. Sebab tu cakap cepat-cepatlah kita back to reality. Sebab itulah wujudnya tadi. Okay, against I'm not a good people. Okay, bukan orang baik, bukan orang soleha sangat. Tapi I always trust one thing. Percayalah Allah, di tahap kau sukar macam mana pun, memang dah tertulis, dia tak akan uji kau luar daripada kemampuan kau. So cepat-cepat rasa nak bunuh diri. I pernah rasa I nak terjun je daripada I punya kondo tu. Tahu tak? Sebab I rasa macam hidup ni tak guna, memenatkan. Aku dah letih. Pernah. Tapi cepat-cepat sedar, ambil wuduk, semayang. And back to normal. Sebenarnya itu adalah dugaan dan ujian mungkin atas kesilapan kau sendiri. So nak kata macam mana nak segarkan mental apa semua kan, bila you melalui fasa sukar and you balik pada Tuhan, minta doa, Tuhan tu akan tolong. Sekeji mana, sehina mana pun kau sebagai umat dia. Percaya itu je. Sebab tu like again, I'm not a good people. Okay, I'm not a good people. Aku bukan orang baik, aku bukan. Tapi aku selalu rasa ya Allah tu akan ada bantu aku. Sebab tu aku rasa rezeki aku tak pernah putus. Aku tak pernah macam susah pernah, tapi tak pernah susah yang sampai tahap tak boleh makan lah. Tak pernah lagi. Sebab back to I trust one thing, Allah ada. Tak ada makan Maggi pun? Maggi sekarang dah allergic. Tak adalah. Okay Kak, ramai orang perempuan salah pilih pasangan sekarang. Okay. Nasihat kau
pada orang perempuan yang salah pilih pasangan? Apa reaction kau? Ayah kan nak bagi nasihat. Tak. As orang yang apa ni? Orang yang Yelah, faham. Okay, dia macam ni Satu, terkerak abang dengar suara saya kan? Okay, sebagai satu, dia sebenarnya apa yang I belajar, jangan terburu-buru pilih pasangan. Second, belajar betul-betul sampai fasa di mana you love yourself more than everyone. Okay? Tapi tak jadi narsistik macam tu. Narsis, dia macam mana? Bukanlah jadi narsis. Kenapa nak kena jadi narsistik? Sebab you love yourself more. Dia macam ni. Sebab tu kata, bila when you love yourself more than everyone, lepas tu nanti kau dah macam susah nak menerima pandangan orang lain. Betul. Kan? Jangan macam tu. If you nak ada orang lain dalam hidup you kena balance. You tak boleh rasa you je betul. Sebab tu dalam berpasangan, normally apa yang I belajar daripada sebelum ni, dalam pasangan ni memang kena ada communication yang bagus. Itu satu. First, a very good communications, dia akan turn to a very good relationship. And memahami dan juga try to be apa yang pasangan tu nak, dan pasangan tu pun cuba jadi untuk apa yang you nak. Dia macam win-win lah macam tu. So dekat situ nanti insya-Allah kita akan jumpa pasangan yang betul. Tapi kalau kita rasa itu step yang betul pun kita tetap jumpa orang yang salah, adalah tu yang Allah nak ajar. Adalah tu benda yang dia nak tinggalkan sikit untuk engkau at least kau macam belajar lagi, improve yourself sampailah you jadi the best version of yourself. Sebab bila kita jadi best version of ourselves, sebenarnya kita pun akan dikelilingi orang yang bagus-bagus juga. Okay, Host Gaib nak tanya apa-apa ke? Tanyalah. Host Gaib nak tanya apa-apa? Host Gaib tak nak tanya pula. Korang tengah live ke kat situ? Okay, selepas semua berlaku, kejatuhan dan sebagainya, apakah kau masih percaya kepada hubungan cinta dan kasih sayang? Oh, deep kan? Ataupun kau korang pilih okay, I memang suka main-main. Tapi ataupun kau dah lebih percaya pada nilai diri kau sendiri? First dia macam ni lah. First, aku sedar aku memang kena banyak ubah diri aku sendiri juga, in order untuk ada pasangan yang bergelar lelaki lah. Kan, mestilah lelaki, aku perempuan kan. So aku masih harapkan cinta dan kasih sayang seorang lelaki. Cuma for this time being, it's not the right time. Sebab dengan kesibukan masa kerja, kegigihan mengukuhkan lagi kestabilan financial ni, this is not the right time. Tapi bila dah sampai satu tahap yang okay, dah sampai masa yang at least when I have a new partner ataupun suami lah kita panggil kan, bila ada suami tu, I have more time untuk take care of him dengan sesempurnanya sebagai seorang isteri. Sebab kau kena tahu, at the end of the day, bila kita kahwin, sugar aku tu suami aku. So I nak jadi yang the best version of myself sebagai isteri. Sebab tu aku kata bila sampai masa yang tepat. Okay, Ska, semua orang nak jadi macam kau. Banyak perempuan nak jadi macam kau. Aku gitu. Tak, maksud aku semua orang nak jadi yang boleh survive sendiri. Yang boleh survive sendiri. So macam mana nak jadi macam kau? Sebab ramai orang dia ada keinginan, tapi dia tak tahu how to start. Macam mana nak start, macam mana nak buat connection, macam mana nak buat business dan sebagainya. Apa pandangan kau? Okay, first, positif. Okay, memang klise lah kan, dia menjadi rasa nak berjaya je positif kan. Tapi first dia adalah positif. Second dia, you kena ada satu benda yang you rasa macam aku kena sukses, aku kena ada hidup yang bagus, aku kena jadi manusia yang yang Allah ciptakan dekat muka bumi ni adalah manusia yang berguna. If you ada family, aku nak berjasa pada mak bapak aku. You kena ada all that kind of things yang macam point tau untuk kau sukses. Baru aku akan rasa macam down pun tak lama. Ni macam hari tu kan, I baru balik pada Johor lah, meet up with one of my friends. Kakak tu, bukan kakak lah, dia bayi-bayi aku juga kan. One of my friend tu dia sampai cakap apa tau, Pi, hebat lah dia cakap. Aku rasa down set je, tak sampai berapa hari. Dia kata aku down 5 tahun, dia kata. So I pun cakap kat dia benda yang sama tadi. I cakap, kalau kita down lama, while you down, you still earn 1 million, 2 million. Aku pun down je lah sampai kiamat. Lebih kurang macam tu. Tapi sebabkan selagi kita down, selagi tu duit kita mengikis habis kan. So tak boleh. You nak tak nak, you kena bangkit,
You kena cari. Kalau nak kata how to start, find kekuatan diri. Maksudnya apa kelebihan dalam diri. Percayalah, Allah tu cipta kita ni tak sia-sia. Dia mesti akan bagi kau satu kelebihan yang kau kena cungkil. Sebab kalau kau cungkil kelebihan kau, macam akulah, the power of aku mulut akulah. Semua orang pun tahulah. The way PR aku boleh meet up with anyone, buat PR pom, jual influencer sana, jual influencer sini kan. Kekuatan aku adalah menjual. Okay. So aku guna kekuatan yang Allah bagi tu sebaiknya untuk jadikan sebagai kerjaya. That's it. Okay Puan. Cik. Kekuatan. Pernah dengar statement kalau perempuan terlalu kuat, ada sebahagian lelaki yang takut untuk mendekat. Betul. Apa pandangan Cik? Oh, dia dah pengencik dah. Betul. Sebab ada je lelaki yang DM, dia cakap, I takutlah nak mencuba because of your life is already good. Faham tak? So kita pun tak tahu punca kat mana. Sebab kadang-kadang aku rasa tak nak try aku ke macam tu kan. Tapi kebanyakan ada lelaki bila dia tengok perempuan tu dia dah terlalu independent, dia rasa macam dia pula yang jadi tak layak untuk try perempuan tersebut. Sedangkan perempuan tu bukan nak duit kau pun, dia just nak something like perhatian lah. So maksudnya kalau contoh ada orang nak try kau okey lah? Malulah nak cakap. Contoh tiba ada 912 orang tu tengah tengok tu. Tipu. Itu tipu Kan 10,000. Tak, contoh kan, kalau tiba ada orang nak try kau okey? Dia macam mana nak cakap? Kalau ada masa aku reply lah aku. Select lah. Dia macam ni bila dah bukan muda sangat. Lepas tu kau tak tua pun doh. Tua lah tu. Okay. Lagi sikit je nak for series. Oh my god, dah tua dah. Tapi tak kedut lah. Okay, lepas tu ni kakak-kakak. Oh ya ke, tak tahu ke ingat adik-adik ke? Aduh. Kakak-kakak lah. Panggil kakak Puan lah cik lah. Betul panggil kakak sekarang. Okay. Apa tadi kita dah jawab tak soalan tadi? Tak jawab lagi soalan. Soalan kalau orang try kau okey Kan cakap tadi kalau ada masa reply lah. Dia untuk buat masa sekarang ni aku betul-betul tak look for. Dan aku pula tak nak mengecewakan orang lain hanya sebab aku nak mengisi kesunyian. No, I don't Kau dah kecewa siapa? Yelah, mana tu kalau Muhammad tu try, lepas tu aku pun melayan, lepas tu sebenarnya aku tak nak dia kan dah dosa. Dosa kakak. Okay. Podcast ni 8 jam guys. Okay. Dia akan ada part 2. Okay Kak, apa satu perkara yang kau harap seorang pernah beritahu kau ketika kau berada di titik paling bawah? Apa yang kau aku harapkan apa yang orang akan cakap kat aku masa aku tengah down. Ada macam orang, ada certain orang macam aku tak perlu dah ada kau cakap apa, kau duduk dengan aku. Tapi ada kalau orang tu yang aku rasa menenangkan aku lah. Kalau dia lagi menyerabut kat aku, dia duduk situ tak aku rasa serabut. Betul lah. So apa yang kau harapkan? The moment aku down, dengan harapan aku ada orang yang dia tak payah bebel banyak-banyak kat aku tau. Nanti aku lagi serabut. Dia cukuplah menenangkan, di mana dia tak menambah beban dan dia cuba jadi comfort zone aku. Kadang-kadang some words lah daripada kawan-kawan pun cakap kan, it's okay. Diorang banyak panggil mami tau. Sebab aku bukan mak ayam. Okay. Sebab mami tu dah lebih kepada macam I lead a lot of people kan bawah. So macam at least bila orang tu cakap aku, it's okay mami, sooner you akan grow balik. So sekarang ni just baiki diri and kita try to do something yang boleh majukan kita balik. And alhamdulillah lah, awal masa jatuh memang ada few people dengan aku even until now. Dan orang ni lah yang aku sangat jaga until now, sebab aku rasa diorang dah buka pintu rezeki dengan aku. Dan aku work hard for them juga untuk make sure diorang pun berjaya. Okay, parents tak tanya apa dah? Tanya pasal apa? Pasal kau single dan apa? I have a very supportive mak abah. Terus terang macam bapak, yelah kau kan, bapak aku, mak aku, the moment aku cakap aku nak divorce, diorang okey. Sebab diorang cakap kalau benda tu bagus untuk aku dan tak efek anak-anak, dan okey. Sebab benda tu diorang tahu yang aku sangat independent daripada aku sekolah. Aku ni independent daripada sekolah. Aku bekerja tau. Aku menjual, pergi sekolah darjah 3 kot. Masa darjah 3 aku dah jual donat dah kat sekolah. Sampai cikgu tanya aku, Atika awak ni nak belajar ke nak meniaga? Aku cakap kan suka duit.
So aku memang suka duit dari kecil. So mencari rezeki tu. Kira kau mata duitan lah. Aku memang mata duitan, tapi aku mata duitan hasil aku. Aku mata duitan dengan hasil aku, bukan hasil orang lain. Macam aku nak cari lelaki tu kaya untuk sepedo aku. No. Okay. Maaf. Okay Kak. Ada orang dia tak boleh nak keluar daripada comfort zone dia. Nak keluar daripada comfort zone dia ataupun terlalu down lama. Apa nasihat untuk kau Kak? Sebab ramai orang sekarang ni TikTok ke apa semua ni, dia main peranan. Betul. Kau scroll, algoritma keluar. Kau tengah kecewa, dia keluar kecewa. Dia akan lagi tambah kesedihan kau. Ni relate dengan aku ni. Ni relate dengan aku ni. So, apa pandangan kau? Dia macam ni kalau down, try cari something yang tak tambahkan down tu. Maksudnya macam kita kata algoritma TikTok kan. Kita sedih kan, dia macam ada je jin yang tahu kita sedih kan? So when we scroll, dia akan jumpa kesedihan tu. Maksudnya dia akan jumpa lagi. Lepas tu kita akan automatic, ni macam aku lah, relate dengan aku. Macam mana kau nak kira macam mana kau nak upgrade lagi diri kau? Sebab kau asyik tengok kau dah down, kau tengok lagi benda down. So the best is sebenarnya kau cari satu benda yang dia tak tambah down kau. Sebab tu kalau lagi-lagi kalau main social media ni sebenarnya memenatkan tau. Sebab kalau salah sikit nanti ada kecaman lah, ada isu lah. Sebab tu kadang-kadang kalau main social media, bukan kita mental tak kuat sampai tak nak baca komen, tak. Kita elak diri kita untuk jadi lagi toxic. Sometimes sebagai manusia, as a normal human being, bila kita baca komen, kita akan rasa nak reply. Betul tak? Kita kena avoid. Aku memang reply pun. Siapa yang kutuk aku reply. Macam aku memilih untuk senyap. Sebab aku rasa aku tak nak menjawab untuk benda yang macam akan drag benda tu panjang, seolah-olah macam kita nak berlawan dengan untuk benda yang kau pun tak kenal aku sangat pun macam tu, faham tak? So lebih baik macam kita diam, let it be, lama-lama benda senyap. Dah settle. Sebab macam aku cakap, we need them. Sebabnya perniagaan aku ni memerlukan support daripada semua. Jadinya kita pun terpaksa, kita kena kalau benda tu memang silap kita. Cumanya jangan melawan hanya sebab kau rasa kau nak menang. Okay. Nice ayat dia. Okay, nanti masukkan dalam halalkan aku 2. Okay, kalau ada orang perempuan yang tengah tonton sekarang, yang baru diceraikan, baru dikhianati, baru ditinggalkan, apa langkah pertama yang perlu dia buat? Nasihat daripada kau. Ya, bangkit kakak. Dia macam ni lah. Sebenarnya kalau kau dikhianati, kau lagi senang nak bangkit. Terus terang aku cakap, bila dia dikhianati, sebenarnya itulah lagi senang untuk seorang wanita tu bangkit. Contoh, dia dikhianati kan, dia boleh jadi dia boleh jadi lagi powerful. Sebabnya dia akan upgrade diri dia. Sebab tu kalau kau perasan, masa jadi bini orang selekeh, dia jadi janda cantik pula. Itu kan fakta. Faham? It's a fakta. So sebab tu saya cakap, jangan down lama. Whatever it is, love yourself. Percayalah, setiap satu hubungan, setiap satu kegagalan dalam hubungan is not perakhiran hidup. Maybe it's just a start untuk kau jadi lagi glow up, lagi shine bright like a diamond. Kena ingat macam tu. So jangan sesekali rasa down. Okay, kakak no. Okay, janda balu. Okay, ada janda dan balu. Ya, balu mati laki kan. Okay. Dia adalah sasaran jantan-jantan Sunda sekali. Macam halalkan aku, kau selalu cakap. Tengok kita intai lah tu. Ya, intai sempat lah sikit kan. Okay. So apa pandangan kau tentang ni? Macam mana nak menjaga diri? Sebab bagi aku, perempuan tak salah untuk sombong, untuk jaga diri. Ya, betul. Okay, so pada pandangan kau, apabila janda dan nasihat kau kepada single mom ataupun dia lah, dia macam ni lah wanita-wanita kesunyian di luar sana, termasuk saya. Sunyi. Termasuk saya kan. Termasuk saya. Tak adalah. Untuk wanita-wanita kat luar sana, kalau kesunyian sekalipun, kita jangan desperate. Love yourself more than everything. And some more, kalau lelaki tu is the right person for you, to you, InsyaAllah dia akan jumpa orang yang betul. And sometimes kita melalui benda tu sebab kita tengah desperate nak ada pasangan. Tapi bila kita tak desperate, bila kita tenang-tenang, ketenangan tu yang akan datang. Jadinya kalau kau kata nak elak, we cannot say that we can elak 100% tau. Sebab benda tu pada aku agak payah kan. Sebab kadang-kadang kalau Allah tu nak bagi kau ujian dengan hantar, apa tadi kau panggil jantan sundal tak baik panggil jantan yang tak guna tadi datang, kadang-kadang kita tak boleh nak tepis. Tapi kita lalui dan cepat-cepat sedar lah. Itu je. Okay, last.
Dah last dah. Dah sabar. Itu? Kalau Allah bagi peluang, okay, kalau Allah bagi peluang untuk kau bercakap dengan diri kau yang sedang menangis pada hari paling gelap dalam hidup, apa yang kau nak katakan pada wanita tu? Katakan pada wanita tu, pada hari yang, maksudnya hari yang betul-betul deep lah. Dark gila lah. Pada wanita-wanita kat luar sana, kan, termasuk akulah, setia tak baik dia macam mana, hargailah diri sendiri lebih dari segalanya, walaupun kita sangat memerlukan lelaki sebenarnya dalam hidup ni. Sebab lelaki yang betul ni kita memang sangat susah nak dapat. Tapi against, kalau tak dapat, hargailah diri sendiri. Kau tak rasa ke satu benda kan, orang cakap susah nak dapat pasangan, nak dapat lelaki yang semua kan. Kadang-kadang lelaki baik tu ada, tapi korang suka pilih bad boy. Ya, kau tahu dah kau cakap bad boy tu. Sebab bad boy tak membosankan kau. Faham tak? Kan? Ya, Sebenarnya lelaki baik tu ada, tapi kadang-kadang bukan taste korang. Oh, ni, kau nak cakap diri kau ke? Ayah, ada lelaki baik tak ada jodoh kakak. Maksudnya tu kah? Macam mana kah? Dia macam ni, kadang-kadang kan, itulah kata bad boy always win. Faham tak? Sebab apa hal bad boy selalu? ya, sebab bad boy dia pandai untuk menjadikan keadaan tu tidak bosan. Lelaki baik ni kadang-kadang dia menjadikan keadaan tu bosan. Kau dah kena lipat dengan jantan sundal bad boy pun kau tahu. Lepas tu semua lelaki sama. Sebab tak aku cakap sebab tu aku cakap, melalui fasa-fasa tersebut, nanti kau akan rasa lah, okay, oh dia ni bad boy, so kau tahu dah nak layan dia macam mana. Sebab tu kata, kalau kata oh ada je good boy, tapi kenapa nak pilih bad boy? Dah perempuan tu yang nak pilih, dia sukalah bad boy. Yang good boy tu kenapa tak dapat effort sikit lah. Faham tak? Sometimes you don't give your effort, tiba-tiba kau mengharapkan macam perempuan tu nak fall in love with you. Lambatlah perempuan ni, kau kena tahu fitrah dia. Dia sebenarnya suka, you ni cantik lah, jomlah kita ni. Faham tak? Lelaki pula kadang-kadang membosankan, nonchalant kan, yang macam ikut perangai kau, ikut kepala kau. Kau ingat perempuan suka. Faham tak? So dia kena balance tau. Dia kena balance. Taklah semua bad boy sebenarnya bad boy. Betul. Sometimes the face is like bad boy, tapi dia baik je. Kadang-kadang tu reaction awal saja dia bad boy, tapi setelah kita dengan dia, rupanya dia formal. I mean, lelaki bertanggungjawab je pun. Ya, betul. Cuma action luar action macam tu, knowing deep inside sebenarnya baik je. Faham tak? Sebab luaran ataupun first tu maybe nampak macam bad boy, tapi sebenarnya bila kenal lagi, oh taklah bad sangat. Macam Tuan Host so not bad lah. Not bad lah. Macam Tuan Host lah. Macam host lah. Host dulu bad boy juga ni. Alright. Thank you very much Kak, sebab kita dah sampai ke hujung rancangan. So saya rasa mungkin dalam session kita hari ini bersama Atika Pandawa, terima kasih sebab datang bersama dengan Garasi. So saya harap pengkongsian kali ini dapat memberi manfaat kepada mereka-mereka yang menonton. Dan jangan lupa like, follow and subscribe YouTube Garasi TV, dan thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay. Ya.